Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ifat 01. Okey guys, untuk video kali ni kita akan tengok cerita seram. Sebab masa tu saya buat Movie Playtime. So yang Movie Playtime chapter 3 itu belum siap lagi. So saya buat video ni lah. Okay, tadi saya buat lagu Mak Mai Jali So saya tengok total dia 4 je. 4. Tapi tak apa, nanti lama-lama ramai orang lah. Okey, jom kita mulakan. Tapi sebelum tu korang patut tekan like dan subscribe Okey, jom kita mulakan. Let's go. Dah lama saya dah tak buat seram kita. Dah lama Okey, no. Abang nak tumpang. Siapa ni? Ambil saya bang. Dah nak pergi salam. Siapa? Ambil saya. Cakap dulu siapa? Kenapa? Ni siapa? Kereta saya terbakar. Oh, sekejap. Kereta saya terbakar. Siapa ni? Tolong saya bang. Jangan main-main. Jangan main. Elok lah. Siapa ni? Ambil saya bang. Adam. Ambil saya bang. Cakap lah. Siapa ni dulu? Orang ni memang nak lepang kamu ni. Mesti Adam kan? Sebab tadi kau beli baru. Ambil saya. Kenapa kereta rosak ke? Ambil saya. Degil lah ada orang. Ya, ambil saya. Sekejap, aku on the way. Sekejap lagi sini location. Okay, Adam. Kereta rosak ke? Oh, betul lah itu Adam. Tukar Nono. Macam mana kau tahu? Buat tak tahu. Sekejap aku on the way. Kau tahu ke aku kat mana? Ya. Kan dia bagi location. Ada orang ni boy. Nanti saya tutup yang subscribe. Tunggu saya buat YouTube. Thanks way. Ingat tak nak kacang kau sebab lewat. Berapa minit kemudian sampai. Mana? Ambil saya. Dia dah datang. Dah lah ya Adam. Aku dah sampai ni. Mana kau? Terima kasih bang. Cepatlah. Ya Allah. Terkejut aku. Kenapa? Masa gila kau masuk. Woi! Boy! Ui, siut lah. Ui, yang masa gila kau masuk. Kau tengok ni. Kau tengok. Siapa ni? Aduh, siapa ni? Aduh, itu siapa? Aduh, dia bawa tanya. Cocok, mampus. Ayo, tak tayo. Tak. Jangan percaya hantu tu. Itu bukan ada. Terima kasih bang. Dengan makeup macam gitu ni. Dari mana? Okay. Terima kasih bang. Tak lama. Kereta mana? Terbakar. Kita dah tahu lah terbakar. Lawa. Lawa kereta juga terbakar. Dah lah towing ke. Apa tu maksudnya apa? Terima kasih bang. Ikut kau lah. Orang cakap tak balas. Reply pula. Pelik-pelik je kau malam ni. Pelik. Alah. Terima kasih bang. Ya, sama-sama. Keesokannya. Oi, mananya?
Takkan nak ambil semalam. Tidur ke? Last aku jalan kaki je balik. Kau. Dah semalam aku ambil tu apa? Mana ada kau datang? Siapa yang reply Adam ni? Aku tak tahu lah. Jadi maksudnya dia hantar. Dia tak hantar Adam. Habis tu siapa? Aduhai. Saya tak tahu. Hantu? Dah meremang. Okay, kau nak tahu tak? Tempat yang kereta aku rosak tu, sebelum ini kan kereta terbakar dekat situ. Ada orang dalam tu. Kawasan tu dah jadi keras tak? Tantang kau ambil hantu semalam je, betul. Banyaklah kau. Kau lah hantu. Macam mana kau tahu lokasi aku semalam? Kau sing guna satu lagi tu kan? No mana? No aku yang ni je. Dah lah. Tak payah nak cakupkan aku. Tak jadi. Janganlah hantar lagi sekali. Aku takut lah. Kau pakai gitu pun aku tak takut lah. Aduh. Serius lah aku tak takut. Ya. Aku punyalah bermakeup sebab itu plan memang nak takutkan kau. Tapi tak jadi nampaknya. Yalah orang kau takut ni kan. Yelah. Maksudnya ada plan. Dipak. By the way, thanks aku datang ambil semalam. Sebenarnya aku on way pergi kau semalam. Lepas tu tiba-tiba kereta rosak kat situ. Itulah. Okey lah bro. Aku nak sarapan dulu. Okay. Next time pula. Aku nak. Itulah dah ada 2 ekor pun tak jadi. 2 ekor mana ada? Apa 2 ekor? Kau dengan kawan kau semalam tu lah. Aku seorang lah. Sekejap. Kenapa? Saya baru perasan. Situ siapa? Siapa korang? Dia Adam ni pakai makeup yang ni. Lepas tu sini siapa? Okay, jom kita sama. Rumang ni. Ni siapa? Sudah. Maksudnya dia ambil kawan Adam. Lepas tu dia ambil hantu. Meremang. Okay. Saya tengok dekat phone ni. Poppy Playtime Chapter 3 dah siap. Okay, esok atau hari ni saya tak tahu apa saya main ke tak Poppy Playtime sebab esok saya ada PDPR. Saya murid lah. Saya murid lah. Saya berbudak lagi lah korang. Aduh. So, sebab tu lah saya tak tunjuk muka saya. Nanti korang cakap budak. Okay. Esok saya ada PDPR. Saya tak tahu apa sempat ke main Poppy Playtime Chapter 3. Saya tak tahu. Okay. Bye-bye semua. Jumpa video akan datang. Bye-bye. Kalau korang nak serem kita lagi. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.